Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Okey, habis untuk fasa yang pertama. Fasa yang pertama untuk kita buat helak merah. Selepas raya mungkin kita hantar untuk fasa yang kedua. Okey, jom kita tengok apa yang kita buat untuk fasa yang pertama ni. Okey. Yang pertama kita hantar ke Nazli KOA. Nampak? Tayar spare kita dah angkat tak ke atas. Sebelum ni kita tak di bawah, bawa tayar spare saja ya, tak boleh guna. Okey, memandangkan kita dah bawa tayar spare tu dah lama dah, jadi kita ubah tayar spare tak dekat atas. Belakang ni dulu kita ada bawa basikal, lepas ni tak boleh bawa basikal lah sebab tayar spare dah kita tarik kat luar. Dan tong jeriken 22 liter, dua kita letak kat atas, satu untuk air minum, satu untuk basuh-basuh. Okey tu, nampak. Dan tempat tayar spare, ni dia tempat tayar spare. Kita tak tangki air. Kita suruh Nazli KOA, Abang Nazli KOA kita modify. Kira tempat bawah tayar spare ni kita buat tangki air, nampak? Okay. Okey, ni dia akan keluar kat sini. Tu pipe, itu pump dia. Pump di situ. Pump tak sambung lepas ni baru kita sambung. Kita sambung pump fasa yang kedua. Ni tempat isi air. Semua cukup komplit. Tempat isi air, tempat keluar air, tempat gantung shower. Cuma shower tank ni tak ada lagi. InsyaAllah kumpul modal sikit lagi boleh beli shower tank. Selain tu, ni tempat buang air. Kalau pergi camping air banyak lebih, tak nak beban, kita boleh buka air kat sini. Sekejap, rasa air ada air. Ni tempat buang air. Ada lagi air sikit lagi. Jadi kalau lepas balik camping tak nak guna air tu, kita boleh buka. Selain tu dekat Nazli kita tambah satu lagi. Kita modify, so dia modify sikit. Jadi boleh lah letak gula, teh, sabun, tak susun lagi. Lepas ni baru kita susun. Okey, nampak ni tu. Satu je kita buat. Yang sebelah sana masih kosong, yang sebelah ni masih kosong, supaya senang kita nak ambil barang. Ni semua hasil tangan Nazli KOA kita. Nampak? Okey. Bumper dah lama, kita modify je kat dia. Custom buat. Okey, ni kedudukan masa buka. Kalau siapa masih ingat, dulu belakang ni kita tak besi ni kita tak basikal. Lalu kita dah suruh dia modify jadi macam ni. Bila parking boleh buka macam ni. InsyaAllah nanti kita boleh set up pergi camping boleh buka. Okey, yang kedua baru semalam. 18, ni apa? 19. Hari ni 20. Semalam baru kita pergi pasang. 19 bulan. Memang terpaksa kena pergi pasang. Kalau tidak memang tak sempat. Okey, kita dah buat temu janji dengan Red Spring. Memandangkan helak merah ni dah terlampau berat. Memang berat. Nampak? Ni yang exhaust besi-besi, exhaust lama. Exhaust lama. Tu depan. Kita dah tukar yang baru. Yang lebih sedap sikit, yang khas untuk beban yang di bawah lah. Ni di depan. Red Spring lah. Boleh adjust bawah tu. Okey, bau sedap bawa sikit. Daripada memang sedap banyak lah. Ni yang depan.
Yang belakang terpaksa custom. Tu yang lambat. Terpaksa custom. Beban terlalu berat. Okey, kita ambil masa seminggu untuk rack spring buat custom dengan beban yang ada tu. Okey ni. Tu. Okey. Bila bubuh yang ni, nampak tinggi lagi. Nampak macam tinggi sikit. Memang tinggi. Bukan tinggi sikit, memang tinggi. Dan yang last, untuk lepas diri sendiri. Untuk lepaskan diri sendiri. Okey, kita bubuh. Okey, baru cukup lengkap. Yang ni kita pasang dekat Ipoh lah. Apa nama kedai tu? Kedai 4x4 tu, lupa, nanti kita tulis kat bawah. Kita tak ingat. Yang ni yang kita pasang kat Ipoh. 12,000 lah. Tak salah betul, 12,000. Lepas kot untuk lepaskan diri sendiri lah. Pasal YouTuber tu kita tak tahu nak cakap banyak kan. Tak tahu pasal nak tahu lebih lanjut boleh berhubung dengan Rack Spring Rawang. Kita kena pergi situ lah. Bawah ni pun kita tak tahu pasal sebab kita tak mengkaji mendatang ni. Benda-benda spring ni. Nampak tu. HDT4. Betul, tak tahu lah, nanti kita tulis apa yang kita tukar. Okey, ni sebelah dalam. Okey, yang ni yang kita tambah. Ni boleh adjust. Nak tahu rendah, tak atas. Boleh, tak ada masalah. Dua lagi kita kosong. Yang belakang tu kita bubuh lampu. Next, selepas raya, InsyaAllah akan masuk ke MSZ. Tu last. Kita akan pasang drawer, bateri. Itu last lah kat MSZ. Lepas tu dah komplit. Lepas tu helak merah dah komplit. Cukup. Baru boleh pergi jalan. Air lupa cerita. Yang tangki tu boleh isi dalam 110. Abang Nazri bercakap kat kita baru ni 110. Mula-mula dia cakap 60. Selepas dikira balik dia kata 110 liter. Kalau 110 liter campur dengan jerrycan 2 44 110 jadi 150 liter. Kira pergi campsite, cari tandas satu, shower tank cukup. Komplit, dia tak payah guna tandas, boleh guna kemudahan yang ada kat helak. Ni yang cara yang tutup untuk selamat. Untuk selamat kita tutup pakai kaki. Kita lock, kita tutup pakai kaki. Barang baru masih ketat. Bila buh macam tu, tak kaki, tolak. Allah. Okey, siap dah tutup. Saya datang di malam kelabu dengan gaya hidup tak pernah layu. Mesin berderu, jalanan membisu, harus merah penuh cerita baru. Lampu kota membantu dekatnya, karena hidup ini petualangan nyata. Kami melaju tanpa ragu-ragu, harus merah kami terbang di malam itu. Harus merah bawa mimpi yang lihat, tak ada yang bisa buat kami gentar. Asal berbicara kita satu suara. Harus merah kita raja jalan raya. Jalan tinggi tak jadi penghalang, harus merah penuh dengan tantangan. Tak ketar malam-malam panjang, kami berlari secepat bayang. Letih datang kami takkan pulang, di balik setir kami merasa senang. Harus merah cerita tak pernah hilang, bersama dengannya hidupku meradang. Harus merah bawa mimpi yang lihat, tak ada yang bisa buat kami gentar. Asal berbicara kita satu suara. Harus merah kita raja jalan raya.
buat kami gentar. Asal berbicara kita satu suara. Halus merah kita raja jalan raya, kita raja jalan raja. Halus merah bawa mimpi yang liar, tak ada yang bisa buat kami gentar. Asal berbicara kita satu suara. Halus merah kita raja jalan raya. Okey, video ni habis dekat ni. Tunggu fasa yang kedua. Tidak kita nak buat terus fasa yang kedua tu. Tapi memandangkan lama tak camping, lama tak up video dalam Helak Merah TV, jadi kita ambil lah sikit-sikit apa yang kita buat. Selama ni dah 3 bulan, 4 bulan tak camping. Kita duk masuk dekat Abang Nazli, dekat sebulan. Dekat Red Spring sehari, 2 hari. Dekat Ipoh sehari. Itulah. Okey, yang mana dah like, share dan subscribe channel Helak Merah, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi like, share dan subscribe channel Helak Merah, channel yang tak seberapa. Okey, di kesempatan ni saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin pada semua yang dah like, share dan subscribe channel Helak Merah. Mohon ampun dan maaf jika ada tersalah kasar bahasa. Okey, jumpa lagi di next video. Apa-apa pun buat yang terbaik untuk yang terbaik. Assalamualaikum.